Ini menunjukkan Nabi Khidir ni bukan Rasul. Dia sekadar Nabi saja. Dia urusan dia kecil sikit daripada Rasul. Benarkah Nabi Khidir ni bukan malaikat, bukan wali, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi dia ialah jin? Ini pendapat pengkaji yang baru lah. Tapi para ulama, setakat yang kita tahu, tak ada yang mengatakan Khidir ni ialah jin. Sebab umur dia panjang kan, setengah orang kata dia ni jin. Tapi tak ada ulama yang mengatakan dia ni jin. Belum ada lah ulama besar mengatakan Khidir ialah jin. Jadi berdasarkan kata-kata yang di atas tadi, pendapat yang paling kuat ialah yang mengatakan Khidir ini seorang Nabi. Itu pendapat yang paling kuat. Yang kata dia malaikat pun tak apa kuat. Yang mengatakan diri seorang wali Allah pun tak apa kuat. Yang mengatakan diri seorang Rasul pun tak berapa kuat. Dan yang mengatakan dia ni seorang jin, seekor jin kah seorang jin kan, lagilah tak kuat. Jadi kita berpegang Nabi Khidir ni seorang Nabi lah. Tapi tak ada masalah, sebab ini bukan isu pokok dalam agama Islam. Dia tidak melibatkan akidah, bukan perkara asas, tak masuk rukun iman, rukun Islam. Siapa ada hujah dia nak percaya Khidir malaikat, boleh? Kalau dia ada hujah, tak ada masalah. Jangan kita saling bertengkar, berbalah-balahan. Terusnya, antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, siapakah yang paling tinggi ilmu? Siapakah yang paling banyak ilmu? Nabi Khidir ni, dia sekadar Nabi. Sedangkan Nabi Musa, dia ni Rasul. Bahkan Rasul Ulul Azmi. 5 orang Rasul yang utama. Siapa yang lebih banyak ilmu? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, aku diberikan ilmu oleh Allah dengan ilmu yang tidak diberikan kepada kamu. Dan engkau pula diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada aku. Kata Nabi Khidir, Musa, ilmu yang ada dekat aku ni, kamu tak ada. Ilmu yang ada pada kamu, aku tak ada. Maksudnya lebih kurang seimbang lah. Musa, dia bahagian dia, Nabi Khidir bahagian dia. Tetapi berdasarkan soalan orang Bani Israel, dalam kuliah yang lalu, orang Bani Israel tanya, siapakah yang paling berilmu? Nabi Musa kata, aku. Tapi Allah betul kan? Allah kata ada lagi orang lebih berilmu daripada kamu, iaitu Khidir ni lah. Jadi berdasarkan hadis yang itu, antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, banyaklah ilmu Nabi Khidir. Banyaklah ilmu Nabi Khidir. Lebih sikit ilmu Nabi Khidir ni. Itu dari segi ilmu. Dari segi darjat pula, apakah orang yang berilmu, lebih tinggi darjatnya? Mestikah ataupun tak mesti? Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tentulah tinggi lagi darjat Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Khidir ni sekadar Nabi, sedangkan Nabi Musa ni Rasul, pangkat lagi tinggi. Dan Rasul Ulul Azmi pula, 5 orang Rasul tu. Jadi tinggilah darjat Nabi Musa lagi. Sebab tu kadang-kadang orang berdoa, Assalamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzul muhsinin. Salamun ala Ibrahim fil alamin inna kadzalika najzul muhsinin. Salamun ala Musa fil alamin inna kadzalika najzul muhsinin. Salamun ala Isa fil alamin inna kadzalika najzul muhsinin. Salamun ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil alamin inna kadzalika najzul muhsinin. Ini doa bagi salam kepada 5 orang Nabi Ulul Azmi. Doa ni orang pakai bukan apa? Supaya kita diselamatkan sebagaimana Allah selamatkan 5 orang Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh diselamatkan daripada bahaya hujan, bahaya banjir. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada bahaya api. Dibakar dalam api, tak terbakar dia. Jadi kita minta Allah selamatkan kita macam selamatkan mereka. Nabi Musa, Allah selamatkan dia daripada sihir. Dan Allah selamatkan dia daripada bahaya di laut. Laut terbelah, boleh lintas laut. Nabi Isa, Allah selamatkan dia daripada disalib oleh pemerintah Rom. Orang Rom ingat, orang Yahudi ingat, yang disalib itu Nabi Isa, rupa-rupanya bukan, ditukar orang lain. Nabi Muhammad lagi macam-macam ujian dia. Jadi kita minta Allah selamatkan kita macam mana Allah selamatkan 5 orang Rasulullah Azim. Itu doa dia. Jadi dari segi darjatnya, tinggilah lagi darjat Nabi Musa.
Sungguh pun Nabi Khidir lebih ilmu daripada Nabi Musa, tapi Nabi Musa ni pejuang, dia terjun ke tengah masyarakat. Jadi kalau orang tanya pun, antara satu orang ulama yang duduk di gua, dia bertafakur, berzikir, bertapa, dengan satu orang ulama yang terjun ke tengah masyarakat, berjuang untuk masyarakat, mana lebih tinggi darjat? Jadi jawapannya biasanya yang terjun ke tengah masyarakat lah yang lebih tinggi darjat. Kita tengok cerita Nabi Musa ni, sekalipun ulama yang duduk di gua, di hujung kampung, dia bertapa di mana-mana atas gunung ke, tu banyak karomah. Dia boleh terbang ke, hilang dalam air ke, boleh hilang ke apa ke, tapi dari segi darjatnya tinggi darjat yang berjuang di tengah masyarakat lagi. Jadi tak kira dia punya karamah-karamah tu bukan petunjuk dia lebih tinggi darjat. Begitu juga kisah Sayyidina Ali dengan satu orang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ni dia duduk di sebelah Yaman. Dia tak sempat jumpa Nabi Muhammad sebab jaga mak dia. Nabi Muhammad dah meninggal dunia, dah wafat dah, baru Uwais sampai ke Madinah. Dia tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Sayyidina Ali ni sepupu Nabi Muhammad, khalifah yang keempat, kahwin pula dengan anak Nabi Muhammad, dibesarkan oleh Nabi Muhammad ni Sayyidina Ali. Jadi dari segi darjat di sisi Allah, tinggi darjat Sayyidina Ali. Tetapi Nabi Muhammad pesan, nanti kalau datang satu orang daripada Yaman yang nama Uwais ni, kamu Ali minta Uwais ni tolong doa untuk kamu. Sayyidina Ali lebih tinggi darjat, tapi dari segi doanya hebat doa Uwais lagi. Sedangkan Uwais tak pernah jumpa Nabi. Jadi saban tahun Sayyidina Ali dia duduk tunggu jemaah-jemaah yang datang daripada Yaman. Ada tak orang nama Uwais? Jadi satu tahun tu ada Uwais ni ditukar jaga lembu, jaga binatang ternakan. Dia bukan orang hebat pun, orang miskin. Jadi Ali pun tanya, betul tak ni Uwais? Betul lah. Apa urusan kamu? Tak, aku dari Ali. Dulu Nabi Muhammad dah pesan, kalau jumpa dengan kamu, minta kamu tolong doakan supaya aku selamat. Begitu hebatnya Uwais ni, sampaikan doa dia lagi hebat daripada doa Sayyidina Ali. Tapi Uwais ni jenis yang duduk hujung-hujung kampung, dia tak bergaul dengan masyarakat. Dia wali Allah. Dia pergi tempat buang sampah, kutip sampah, makan. Karomah dia pun banyak. Uwais Al-Qarni. Jadi antara Uwais dengan Sayyidina Ali, siapa lagi tinggi darjat? Tinggi darjat Sayyidina Ali lagi. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ulama yang terjun ke tengah masyarakat, dia perjuangkan masyarakat, dengan ulama yang duduk di hujung kampung, walaupun dia banyak ilmu, banyak karomah, hebat lagi. Dan darjat ulama yang terjun ke tengah masyarakat. Biasanya begitu. Isu seterusnya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Setengah orang kata Nabi Khidir sudah pun wafat, sudah pun mati. Setengah orang lagi mengaku Nabi Khidir masih hidup. Yang mana satu pendapat yang lebih kuat? Mula-mula kita melihat ulama-ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Antaranya majoriti ulama, jumhur ulama. Kebanyakan ulama kata dia masih hidup. Sudah kuat dah. Seterusnya Abu Talib Al-Makki, Hakim At-Tirmizi, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Saleh, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibrahim bin Adham, ini tokoh sufi, Bishru Al-Hafi, tokoh sufi juga, Ma'ruf Al-Qarfi, ulama sufi, Tarri As-Saqati, ulama sufi, Khalifah Umar Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, ulama sufi, Imam Al-Yasini, Imam As-Sayyidi, Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan, Ad-Darqutni, Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dan lain-lain.